Allahu Akbar. Alamak, aku tak baca Al-Fatihah tadi. Macam mana ni ya? Mam, tadi waktu saya rokok, saya lupa baca Al-Fatihah lah. Sah ke solat saya? Awak datang awal ke lambat tadi? Awal. Kalau datang awal, maknanya awak sebagai makmum muwafiq. Makmum muwafiq wajib untuk membaca surah Al-Fatihah walaupun dalam solat berjemaah, sebab surah Al-Fatihah ni rukun solat. Kalau tak baca, batal solat. Jadi kalau tertinggal Al-Fatihah, maknanya rakaat itu tak sah. Solusi dia, lepas imam bagi salam, awak tambah saja satu rakaat, dan di akhir solat disunatkan untuk membuat sujud sahwi. Berbeza pula dengan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, dia tak wajib habiskan Al-Fatihah, terus je ikut imam macam biasa. Oh, iya ke? Tapi pelik juga, macam mana boleh lupa Al-Fatihah? Saya ada beli buku panduan umrah wanita dekat Museum Al-Main. Tapi itulah, saya lupa bayar lah. Tapi bagus buku tu untuk wanita yang nak pergi umrah.